Perut keroncong awal pula pagi ni. Jomlah kita cari nasi lemak daun pisang lauk. Nasi lemak dekat sini harganya rata-rata RM2 saja. Kalau rendang ayam, harganya RM3. Dibuka seawal pukul 6 pagi. Sekarang ni diorang ada 2 cawangan. Satu lagi di persimpangan Puncak Sarjana. Selalunya yang di persimpangan tu habis awal. Jadi tak perlulah korang risau lagi. Cari aja dekat sini. Harga sama, rasa pun sama. Kalau korang nak infak pun boleh juga tau. Macam biasalah geng, kita tinggal jejak dulu. Oh ya, lupa pula lokasi di tapak penjaja Prima Sarjana Kajang. Nak senang lagi berhadapan dengan Mutiara High. Yang aku beli ni nasi lemak daging ketuk. Harganya RM2 juga geng. Okeylah kan, dengan harga RM2 portion sebanyak ni memang berbaloi. Boleh tahan juga rasanya nasi lemak ni. Yang berdekatan apa tunggu lagi geng? Boleh try.